Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah dalam siri-siri yang sebelum ni kita bercerita tentang betapa Islam tu agama yang tersusun. Jadi dalam kali ni saya nak menceritakan tentang satu lagi contoh, iaitu bagaimana Islam ni sebenarnya meraihkan pelbagai kaedah dalam kita menjalankan perundangan Islam. Kalau kita tengok dalam undang-undang, dia ada satu kaedah, saya tak ingat dia punya perkataan dia sebab saya tak ambil bidang undang-undang dulu. Tapi dia ada satu kaedah yang mana disebutkan kita tidak tahu undang-undang bukan alasan untuk kita langgar undang-undang. Tu ayat dia macam pelik sikit. Kita tidak tahu undang-undang bukan alasan untuk kita langgar undang-undang tu. Contoh dia saya rasa yang paling mudah faham ialah kalau katakan kita bawa kereta di lebuh raya. Malaysia ni secara umumnya semua lebuh raya di Malaysia ni secara umumnya semua lebuh raya paling laju pun yang kita boleh bawa ialah 110 km sejam. Tapi katakanlah kita sampai ke satu kawasan, kita sedang bawa di lebuh raya, tapi sampai ke satu kawasan tu tiba-tiba jalan tu dia punya had laju dia untuk jalan tu saja, untuk semasa tu saja dia rendah sikit, 90 km sejam. Kita dah biasa bawa di Malaysia ni 110. Tiba-tiba sampai satu jalan masih lagi di dalam lebuh raya, kita bawa kekalkan dalam jarak dia, had laju dia 110 km sejam. Tapi sebenarnya bila kita dapat surat ataupun dapat surat cinta ke rumah ni, rupa-rupanya kawasan tu ialah 90 km sejam saja. Kalau kita bagi alasan kepada polis trafik contohnya, kita kata saya tak tahu, kata jalan ni 90 km sejam je. Itu sebenarnya bukan satu alasan yang kuat ataupun alasan yang kukuh untuk kita kata macam tu. Sebab tidak tahu undang-undang bukan alasan untuk kita langgar undang-undang. Samalah kalau kata contoh orang tu dia merokok ke, dia merokok di kawasan yang dah lama diwartakan sebagai kawasan larangan merokok, tapi dia tak tahu, dia lalu situ dan dia merokok di kawasan tu, tiba-tiba dia kena apa-apalah, kena compound ke apa, itu bukan alasan untuk dilanggar undang. Jadi kalau kita dalam Islam, biasanya lah orang selalu katakan Islam ni adalah agama yang kita kena buat dengan kesedaran kita kena buat dalam keadaan kita tahu, kita kena buat dalam keadaan kita faham. Jadi ramai orang dia kata tak perlulah kita gunakan undang-undang ataupun gunakan kuasa untuk menyuruh orang buat sesuatu amalan dalam Islam. Sebab tu ada orang dia pernah kritik, dia kata kenapa setengah-setengah tempat ataupun setengah undang-undang negeri ni dia nak menghukum orang yang tidak buat, contohnya solat ataupun apa-apalah ibadat-ibadat yang ada dalam Islam, dengan hujahnya dia kata kalau dia buat pun tak ikhlas pun, bukan diterima oleh Allah Ta'ala pun. Sebab Islam ni agama yang buat tu kena berdasarkan kesedaran dan juga kefahaman dia sendiri, ilmu dia sendiri. Tapi sebenarnya betul ke itu kaedah dalam Islam? Sebenarnya tidak berapa tepat lah. Dari satu segi betul, iaitu pahala dan juga penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala, qabul Allah Subhanahu Wa Taala tu memang Allah hanya menerima amalan yang kita buat ikhlas kerana Allah. Itu betul. Tapi di dalam undang-undang dunia ataupun di dalam undang-undang sesama manusia, Islam meletakkan hak, Islam memberikan hak kepada penguasa Islam, penguat kuasa Islam dan penguasa Islam untuk menjalankan undang-undang walaupun orang yang melaksanakan undang-undang tu, mematuhi undang-undang tu tidak ikhlas. Sebab kalau tak ada kaedah tu ataupun kalau tak ada kebenaran, keizinan tu dalam Islam, ramailah orang akan bagi alasan. Dia kata selagi saya tak ikhlas, saya tak nak ikut arahan ni. Selagi saya tak ikhlas, saya tak nak buat apa yang undang-undang kata. Susunan dalam negara tu akan jadi cacah merba ataupun akan jadi kelang kabut, akan jadi berterabur. Yang paling penting kalau yang paling jelas dia punya keburukan dia adalah kalau kita ambil contoh antara rukun Islam sendiri, ada namanya rukun Islam dinamakan sebagai zakat. Zakat ni adalah pengeluaran harta, kita mengeluarkan harta. Orang yang mampu mengeluarkan harta dia untuk beri kepada asnaf. Biasanya asnaf ni orang yang tidak mampu lah. Kalau kata dia hanya perlu membayar zakat selagi mana dia ikhlas sahaja perkataan dia, maksudnya kalau dia bayar zakat tu dengan ikhlas saja baru dia nak bayar. Kalau dia tak ikhlas, dia tak nak bayar. Selagi mana dia kata saya hanya bayar kalau dengan syarat saya diikhlas saja, kalau macam tu ramailah orang miskin yang tidak mendapat hak. Jadi sebab tu tak tepat sangat kaedah tadi tu. Di sisi Allah Ta'ala, ya betul, satu segi betul Allah SWT hanya menerima amalan yang ikhlas, tapi dalam penguatkuasaan, dalam menjalankan, melaksanakan
hukum hakam Islam ni, Islam memberikan hak kepada pemerintah. Dalam kalau tadi contoh saya tu, contoh zakat, pemerintah dia boleh ambil duit zakat tu daripada akaun dia terus, tanpa perlu kepada akad, tanpa perlu kepada benda-benda lain. Sebab apa? Sebab antara hujah dia, sebab harta orang yang masih kecil pun wajib dikeluarkan zakat. Sebab contohnya ada orang tu dia kematian ayah dia, contoh sewaktu dia masih dalam kandungan. Jadi dia adalah anak ayah dia. Dia boleh dapat faraid ataupun harta pusaka ayah dia. Bila dapat harta pusaka ayah dia, dia lahir, dia dah kaya. Dia lahir-lahir tu dah ada harta. Tak kisahlah dia harta ayah dia tu memang jadi hak milik dia. Mungkin dia dijaga oleh ibu dia, mungkin dijaga oleh pakcik dia, mungkin dijaga oleh sesiapa sekalipun, tapi harta yang ayah dia tinggalkan sebagai harta pusaka tu adalah harta dia, adalah hak dia. Jadi dia telah memiliki harta. Bila tahun yang pertama, tahun yang kedua, kalau kita tunggu sampai dia balik, sampai dia akil, sampai dia faham sebagai contoh, mungkin ambil masa 15 tahun. Maksudnya 15 tahun harta tu akan duduk saja tanpa dapat kepada orang miskin. Sedangkan harta tu banyak, kalau kita kata mencapai nisab, mencapai kadar minimum untuk bayar zakat tu, harta tu mungkin banyak. 15 tahun orang miskin tak mendapat apa-apa hasil. Sebab apa? Sebab kita kata dengan syarat dia sedar. Jadi dalam Islam, anak-anak kecil pun ataupun baby pun wajib dikeluarkan harta zakat bagi pihak dia. Yang menjaga harta dia tu kena mengeluarkan zakat bagi pihak dia. Jadi tak memerlukan kepada dia ni faham dulu baru dilaksanakan. Jadi sebenarnya apa? Untuk menjaga kemaslahatan umum lah, untuk menjaga kepentingan awam. Sebab apa? Macam saya nyatakan tadi, ada hak orang lain juga dalam harta dia. Ada benda-benda yang perlu dijaga dalam dunia ni, dalam menjalankan kehidupan di dunia ni. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita ambil contoh lain, solat sendiri kan, solat fardu 5 waktu. Kalau kata dibenarkan, siapa-siapa saja boleh tinggalkan solat selagi mana dia tak ikhlas. Bukan dibenarkan tu maksudnya dia tidak berdosa, dia berdosa. Tapi kita kata selagi mana dia tak ikhlas tu, dia penguat kuasa Islam tak berhak untuk buat apa-apa ke atas dia, akan menjadikan satu, dia panggil apa? Solat ni satu syiar, benda yang kita boleh tengok, boleh nampak. Dia akan melambangkan, kalau terbalik pula, dia akan melambangkan kerosakan lah dalam masyarakat tu. Mana masyarakat tu waktu solat, orang tak solat, waktu solat orang buat benda lain kan. Kalau apa lagi, banyak lah. Kalau kita ambil contoh yang lebih mudah lagi faham, kalau tadi tu contoh dalam dunia lah, dalam bab jalan had laju jalan raya tu contoh duniawi. Ni contoh dalam hukum hakam Islam sendiri. Yang paling mudah sekali adalah melanggar ataupun membuat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Kalau kita kata dia hanya perlu diambil tindakan ke atas dia kalau dia ikhlas meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang tu. Contohlah, Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita mencuri. Dia mencuri, dia kata, alah kalau saya tak mencuri pun, saya tak ikhlas pun kalau saya tak mencuri. Kan tak betul lah kan? Tak betul. Kerajaan mesti menghalang dia daripada dia melaksanakan aktiviti jenayah curi tu. Sama juga kalau berzina, contoh dia kata, saya selagi mana saya tak ikhlas, selagi mana saya belum ikhlas untuk meninggalkan zina, saya nak berzina. Tak boleh, itu tak jadi. Dia akan menjadikan satu suasana ataupun satu keadaan yang menyebabkan porak-peranda ataupun rosak lah. Masyarakat akan kelihatan rosak tu. Jadi itulah betapa syumul ataupun betapa menyeluruhnya Islam. Ada ketikanya Islam ni dijalankan di atas dasar kesedaran dan ilmu. Ada juga masanya Islam ni dijalankan di atas undang-undang. Jadi macam itulah kaedah dia, iaitu ada masanya. Semuanya ada masanya. Ada masanya kita buat tu di atas kesedaran kita, dan ada masanya benda tu telah ditetapkan oleh undang-undang. Kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita yakin ke, kita tak yakin ke, kita ikhlas ataupun tidak ikhlas, benda tu kita telah menjadi undang-undang. Siapa yang tak ikut undang-undang tu akan dikenakan hukuman. Jadi itulah antara syumulnya Islam. Kalau kesyumulan yang bahagian macam ni, biasanya orang tak boleh terima sangat. Tapi sebenarnya itulah dia fungsi ataupun tugas ataupun peranan bila seseorang tu dia memegang tampuk kekuasaan. Dia tak boleh bagi alasan, paling mudah tak boleh bagi alasan. Kalau ayah yang sebagai ketua keluarga, dia kata kepada anak dia, dia kata kat anak dia, jangan, apa contoh lah, jangan main air, contoh kan. Ni dalam benda-benda dunia lah. Jangan main air, nanti bila air naik melambung. Tu anak dia kata, selagi mana saya tak ikhlas untuk meninggalkan larangan ayah ni, saya nak main air juga. Tak boleh, ayah dia yang kena bayar bil. Betul, ayah dia akan marah lah kan. Ayah dia akan halang, ayah dia akan buatlah apa-apa tindakan. Mungkin ayah dia tutup pilih air ke kan, ataupun tutup meter air ke. Tapi ayah dia berhak untuk buat macam tu. Jadi kalau kita besarkan skop dia, samalah.
penguasa Islam ni adalah ibarat ayah lah, dan rakyat jelata ni adalah ibarat anak-anak lah. Jadi walaupun dia dibuat tanpa kesedaran ataupun dibuat tanpa keikhlasan, tetap ada hak bagi penguasa dan penguasa untuk menjalankan Islam. Jadi kata kunci dia apa? Islam ni bukan semata-mata, Islam ada masanya Islam dijalankan di atas dasar ilmu dan juga di atas dasar kesedaran. Ada masanya Islam ni dijalankan di atas undang-undang dan juga penguatkuasaan. Jadi semuanya adalah sebahagian daripada Islam, semuanya ada di dalam Islam. Kalau kita ambil contoh, satulah contoh, kita ambil contoh daripada hadis Nabi SAW. Pernah ada seorang sahabat tu, dia minta izin nak berzina. Nabi tanya dia, kamu reda tak kalau yang berzina tu mak kamu? Dia kata tak reda. Kamu reda tak kalau yang berzina tu isteri kamu? Bukan isteri kamu, yang berzina tu adik-beradik perempuan kamu? Dia kata tak reda. Dia kata macam tu juga, orang yang kamu berzina tu adalah isteri orang, boleh jadi adik-beradik perempuan orang lain ataupun mak orang lain. Jadi kalau kamu tak reda untuk mak kamu sendiri, kamu tak reda untuk adik kamu sendiri, kenapa kamu boleh reda kepada adik orang lain? Jadi itu contoh Nabi memberikan kesedaran kepada sahabat tu supaya dia meninggalkan zina tu atas kesedaran. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW menjalankan hukuman zina ke atas orang-orang yang berzina. Di zaman Nabi SAW adalah 2-3 kes tentang zina ni. Nabi menjalankan hukum zina tu ke atas dia. Nabi tak kata macam, kamu buat masa tu kamu ikhlas tak? Kata pun kamu buat masa tu, kalau kamu tinggal pun kamu tak ikhlas, jalan je lah. Tak ada. Itu contoh yang ada lah di dalam sunnah Nabi SAW. Apapun, semuanya berbalik kepada ulama lah, ulama yang menggariskan benda ni. Kita nak bagi tahu, untuk bagi pengetahuan lah, bahawa Islam ni dia bukan semata-mata kesedaran, dia ada juga penguatkuasaan. Wallahu alam. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.